Kali ni kita nak analisis tentang Hakim Danish dan juga Veda Pratama dengan 2B Performance. Korang bersama aku, Nerd, seorang rider yang sangat obses dengan racing motor. Hakim Danish mengejutkan dan juga bagikan kita satu semangat pada hari raya ni bila dia dapat qualifying pada kedudukan ketiga. Tapi pada race utama, dia habiskan race pada kedudukan ke-10. Di sebaliknya, Veda Ega Pratama pula yang tiba-tiba dapat podium ketiga. Jadi macam biasalah kita dekat Malaysia ni, bila keputusan tu tak selari dengan kita punya kemahuan, mulalah ada analisis yang timbul pada sosial media. Ada yang kata Hakim Danish ni berisi sikit, dia kata, jadi motor tak boleh belah. Ada juga yang cakap kurang agresif berbanding dengan rider-rider lain. Kemudian ada yang cakap Hakim Danish problem daripada segi starting. Tak apalah, ini pendapat masing-masing. Dan memanglah sebagai seorang public figure, maksudnya macam Hakim Danish ni dah jadi pelumba negara, memang dia tak boleh elak daripada menerima kritikan ni, sama ada membina ke, membunuh semangat ke, boleh bagi input kat dia ke, dia tak boleh elak. Dia kena tengok semua ni. Tapi daripada segi aku personally, aku suka tengok benda yang fakta. Sebabnya setengah benda tu kadang-kadang terlampau subjektif. Contohnya kalau kita cakap pasal agresif, benda ni ialah subjektif. Mungkin pada kau agresif, mungkin pada kawan kau rasa tak cukup agresif. Jadi hari ni aku nak cuba analisis. Kita tengok macam mana prestasi Hakim Danish bila dibandingkan dengan Veda Pratama dan juga dengan rider-rider season yang lain. Jadi benda ni bila data ialah benda yang orang kata hitam putih, dia tak ada subjektif. Kalau dah macam itulah dia punya angkanya, itulah dia. Okey, jadi untuk satu pendapat yang pertama, kita ambil dulu pendapat orang yang kata Hakim Danish ni berisi, jadi motor tak boleh pergi. Aku nak cari sampai berat badan Hakim Danish dibandingkan dengan rider lain tu, tak ada dia punya data. Jadi kita tengoklah data daripada segi top speed. Betul tak? Kalau kita cakap dia berisi tak boleh pergi, mestilah top speed dia kurang kan? Jadi kita tengok data top speed. Kalau kita tengok top speed Hakim Danish dekat sini ialah 238.9. Daripada ranking top speed ni, Hakim Danish berada pada kedudukan 6. Jadi aku rasa pendapat Hakim Danish berisi dan motor tak boleh pergi tu bolehlah disanggah. Sebab kita tengok dekat sini top speed dia yang ke-6 tu tinggi daripada berapa banyak rider ni. Jadi aku rasa tak ada masalah pun. Dan Hakim Danish tu, kalau kita tengok dia bila dia buka baju, dia punya badan dah fit dah. Mana ada lemak dah. Program Zulfahmi Khairuddin kot, tak ada masa nak bersenang lenang. Mana ada sempat lemak tu nak diternak dalam badan dia. Kemudian kita tengok pula pendapat yang orang kata dia tak cukup agresif. Macam aku cakap tadi, agresif ni susah kita nak ukur, sebabnya dia ialah benda yang abstrak dan subjektif. Kita nak ukur macam mana agresif kan? Jadi benda yang kita boleh ukur ialah lap time. Betul tak? Kalau agresif tapi lap time slow pun apa gunanya? Mestilah susah nak menang kan? Jadi kita tengok lap time, adakah Hakim Danish sama level dengan rider-rider dekat depan dia? Mari kita tengok. Kita tengok daripada data ni, kita tengok Massimo Quills punya fastest lap time ialah 1.26.58. Kemudian Morelli 1.26.25. Dia lagi laju daripada Quills tadi, tapi cuma kedudukan kedua. Kemudian Veda 1.26.552. Pun sama juga, lebih laju daripada Quills, tapi dia berada pada kedudukan ketiga. Jadi macam mana lap time Hakim Danish kalau kita bandingkan dengan diorang ni? Kita tengok dekat sini 1.26.84. Dia punya lap time ni bolehlah kita cakap lebih kurang sama je dengan rider-rider yang berada pada kedudukan podium. Dan kita tengok 126.84 ni lagi laju daripada Guido Pini 126.960, daripada Rico Samela 127, daripada Adrian Fernandez 126.992. Jadi ada banyak rider dekat depan dia yang lap time pun lebih slow lagi daripada Hakim Danish. Jadi kalau kita nak cakap pasal lap time, terbukti dekat sini yang lap time Hakim Danish setanding dengan rider-rider yang berada dekat depan dia. Ada juga yang cakap Hakim Danish tak konsisten setiap lap. Jadi kita tengok pula analisis lap by lap. Kita tengok dekat sini, kita contoh Massimo Quills, dia buat lap time dia konsisten 1.27 dan 1.26 daripada 14 lap sebelum red flag dekat Moto3. Kita tengok Veda pula. Veda ada 1.27, ada 1.28 daripada 14 lap yang dia buat. Mari kita tengok Hakim Danish. Hakim Danish buat pada 1.27 dan 1.28. Jadi konsistensi Hakim Danish pun sama mirip macam rider-rider yang berada di atas podium. Dan kalau kita bandingkan pula prestasi Hakim Danish ni dari segi lap time dan juga kedudukan berbanding dengan Brian Uriarte yang menjadi champion Junior GP dan juga Red Bull Rookies pada tahun lepas, kita tengok ada lap yang Hakim Danish lagi laju daripada dia, dan Hakim Danish finish
dekat depan dia. Tapi kita tengok dekat daripada carta pemenang ni, memang kita tengok graduate Red Bull Rookies daripada tahun 2025 ni memang sesuatu. Tengoklah, bukannya Veda Pratama je sebenarnya yang dapatkan podium pertama untuk diri dia dan juga Indonesia, tapi Morelli ni pun first podium dia dalam Moto3 pun daripada Red Bull Rookies. Ni satu geng lah dia orang ni semua dengan Hakim Danish semua ni. Kemudian kalau kita bandingkan Hakim Danish dengan dia punya teammate pula, Yusei Yamanaka ni, pada kedudukan ke-14 ni dia dah lebih baik lagi daripada rakan sepasukan dia. Jadi kenapa kalau kita tengok analisis ni semua okey, lap time pun sama, konsistensi pun sama, kalau kita nak cakap agresif pun sama juga, tapi kenapa Hakim Danish tak dapat podium? Cerita dia pasal Moto3 ni ialah kelas yang sangat sengit. Bolehlah dikatakan kita kena tunggu masa je. Hakim Danish ni tengah menimba pengalaman race dalam Moto3, tak mana nak letakkan kedudukan dia yang betul untuk betul-betul pergi masa last lap. Benda ni bukannya senang. Kita pun tahu rider-rider MotoGP kalau suruh diorang race balik dalam Moto3 semua tak sanggup. Diorang kata memang lagi susah nak menang. Jadi ini baru 2 race saja, susahlah kita nak bagi feedback dengan data berbanding 2 race saja. Apa yang ZK Racing buat, bagi aku sebenarnya diorang dah lagi berpengalaman. Diorang dah tahu apa diorang buat dan diorang buat benda yang betul. Cuma kita kena sabar, tunggu masa dan terus bagi sokongan dekat rider kita. Veda Pratama ni kita nampak dekat Indonesia ada jutawan-jutawan dan usahawan sana, seorang bagi kereta, orang bagi duit transfer kat dia terus. Jadi macam kita ni hari tu walaupun kecoh sekejap KBS hentikan dana kepada Hakim Danish, tapi benda tu ialah benda yang di luar kawalan kita. ZK Racing mestilah dah lagi tahu macam mana nak lobby KBS. Kalau dia tak bagi, kita cuba untuk kurangkan kebergantungan dekat dia orang. Kalau boleh, mungkin apa yang jadi dekat Veda ni, dia jadi macam cetus idea dekat usahawan dekat kita. Usahawan kita kan banyak, usahawan baju Melayu selalu target geng-geng budak motor ni sebab ramai kan. Boleh lah ni, boleh ready. Kalau Hakim Danish podium, cubalah bagi sebiji kereta Azia baru 40,000 lebih kan. Bagilah Saga ke sebiji. Mungkin orang makin support kat engkau, makin support bisnes engkau nanti. Dikala KBS cut dana kepada Hakim Danish, tiba-tiba korang muncul jadi hero, korang bagi dana dekat dia. Boleh nampak tak dia punya sentimen kekuatan tu macam mana? Jadi kesimpulannya daripada data yang ada ni, dah berulang kali dah aku cakap ni, aku rasa benda yang baik untuk kita buat sekarang ni ialah kita support dia dan kita tunggu dengan sabar dia punya hasil dia. Sebab kita tahu ZK Racing dah buat benda yang betul. Kalau dia orang huha-huha je, lain ceritalah. Kita dah nampak dia berada pada kedudukan yang betul. Tapi ni baru 2 race. Contohlah kau bayangkan anak kita ni baru masuk sekolah seminggu, lepas tu lepas seminggu kita nampak kawan dia lagi pandai kira matematik. Terus kita cakap kau ni tak agresif lah, apalah, padahal baru seminggu. Belum cukup haul lagi aku rasa untuk kita bagi pendapat yang dia ni buat sesuatu yang salah. Ini pendapat akulah, ini pendapat kita masing-masing. Kalau korang ada pendapat korang pun mungkin betul juga. Aku pun tak cakap aku betul, tapi kita boleh cuba untuk lebih relax dan kita support Hakim Danish. Jadi itu je video untuk kali ni. Jangan lupa MotoGP boleh ditonton melalui Apple TV Now.